Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Auni Batrisya, wartawan Sky TV anda. Hari ini, saya membawa anda menyelami satu soalan penting. Dalam dunia yang semakin canggih, adakah teknologi mampu melahirkan generasi yang berilmu? Mari kita bongkar jawapannya. Saya kini berada di pusat sumber. Di sinilah lahirnya budaya ilmu. Setiap helaian buku membuka jendela baharu kepada pengetahuan. Membaca bukan sekadar hobi, malah jabatan ilmu menuju kejayaan. Melalui program Nilam, murid digalakkan membaca pelbagai bahan bagi memperkayakan ilmu dan membentuk sahsiah. Dahulu, ilmu dicari di rak-rak buku. Hari ini, teknologi menjadikan ilmu berada di hujung jari. Sebagai ahli TVPSS, saya sendiri merasai manfaat teknologi. TVPSS bukan sekadar menghasilkan video. Di sinilah bakat diasah, di sinilah keyakinan dibina, dan di sinilah generasi masa depan diperkasa. Melalui penghasilan video, penyuntingan, pengacaraan dan kewartawanan, kami mempelajari pelbagai kemahiran abad ke-21. TVPSS melatih murid berfikir secara kreatif, berkomunikasi dengan yakin dan menggunakan teknologi secara bertanggungjawab. Namun, teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kejayaan ialah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak dan beretika. Kesimpulannya, ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Teknologi pula ialah jambatan yang membawa kita lebih jauh. Apabila ilmu berada di hati dan teknologi digunakan dengan bijaksana, kita mampu melahirkan generasi yang cermelang untuk agama, bangsa dan negara. Saya Nur Auni Batrisya melaporkan untuk channel Sky TV. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Sekian, terima kasih.